Alright guys, kembali lagi bersama aku, Good Game MLBB, nombor 1 di Malaysia, nombor 1 di Pulau Pinang, nombor 1 di Sungai Pinang. Kali ni aku akan bermain Rome pula lah, sebab aku rasa macam aku padu. Aku rasa macam aku padu lah. Okay, cut. Sambung ke dalam in-game. Okay, kali ni aku pakai Marcel lah. Tengok gameplay top global Marcel dalam dunia. Dalam Pulau Pinang. Okay, kita tengok kat sini ada orang. Jadi kita gas je. Gas je. Kita main Marcel ni main ganas-ganas. MM tolong clear lah. Bingai betul MM. Okay, kalau dengar suara kawan tak tahu mau cakap apa. Sorry yang YouTube. YouTube. Okay. Dekat sini nampak sana kat sini. Tak apa, kita main aman. Sebab MM tengah kena gasak. Kita nampak grok ni. Main aman je. Okay, relax je. Jangan gelabah tu. Main grok ni. Main masan je, jangan gelabah je. Kalau gelabah kita kam. Macam ni. Nak, depa tak berani. Kalau berani depa dah main depan lah. Okay. Dekat sini nampak ada kat sana kan. Ada 3 orang tapi ada 2 orang je. Kita main aman je sebab MM tak betul. Kita main aman je. Macam tak betul budak ni. Okay. Kita ni lah. Okay. Ini saatnya kita ada ban ni. Kita jangan ni. Lepas hyper dia pemain, kita rotasi. Abaikan MM. Allahuakbar. Okay, turtle free. Alhamdulillah turtle free. Dekat sini ada ban ni. Kita boleh rusuh ni. Gang. Woi. Okay, belakang. Okay, duduk belakang Duduk belakang. Nice. Okay, ni seorang lagi mati. InsyaAllah mati. Alhamdulillah mati. Okay, kat sini kita kena berterima kasih kepada mates kita kerana dia main sangat padu dan kita kena menghina goal lane kita. Tak ada ulti weh. Tak ada orang. Okay, kali ni kita tolak MA kita sebab kesian betul dia ni. Sebab ayam kan. Ayam kenalah tolak ayam. Batu blue tajuk dia. Ni video kedua aku dan day kedua aku lah. Aku harap boleh menang 10 kali dalam satu hari. Kalau boleh aku sangat respect Muntun. Aku respect. Okay. Sabar. Okay. Main depan sikit. Tembak ni weh. Okay bro team. Weh tembak ah. Aduh penakut tu MM. Dah apa kita kena blame MM tu. Kalau MM bingai kita kena cakap MM bingai tu. Ambat tekan. Oi, ada sorry Muntun. Sorry YouTube. Aku tercakap kata-kata kesat. Ben. Bani mai.
Main ni, kita kacau dia sikit. Tu. MM pergi atas lu, MM pergi atas lu, MM pergi atas lu. Ih, badan besar lah. Mana? Sabar. Aku suka bergurau. Ada hati. Aduh, mani. Tak ada mani weh. Ya. Memang betul. Nice. Okey, kat sini tim kita semua bagus kecuali MM je. Sebab MM je tak nak ulti tadi. Tak tahu kenapa. Tak ada hati orang. Tengok ini. Okey, aku akan pause dulu video ni dan kita akan ke dalam apa? Kita akan masuk ke dalam mid game lah. Aku akan pause dulu. Aduh, kena mati. Aduh, tak jadi pause. Sebab akan ada orang mati dulu. Tak jadi pause. Ada technical issue. Tak ada. Jadi kat sini kita kena main aman je. Sebab tak ada ulti. Tanpa ulti, masa ni tak ada apa pun. Aku harap benda tu tak masuk dalam video aku. Kalau masuk aku kena cut. Okay, mid lane ada ulti tak? Dengan baca. Dah ada ni. Nice. Fika. Semua orang Fika datang. Mid lane kita boleh ganyang lagi ni. Bila kita nak buat bom ni? Ni. Nice. Okay, kita kena berterima kasih tu ke mid lane ni. Mid lane ni sangat bagus lah. Aku kena tapi MM ni kita kena report MM. So kepada orang yang melihat video ni, tolong report nama Yen. Ni. Oh, mid lane, what are you doing? Oh. Jom. Let's go MM. Jom. Tembak. Tembak. Aku tahan. Dia ni lah banyak bacot bro. Aduh, tengok MM tak ada damage. Jadi kita kena report MM lah. Oh, ada. Okey, jangan dengar cakap dia ni. Cakap budak bingai. Jangan cakap dengan budak bingai. Dalam tu ada Bell Win. Tak. Aku sebagai tank yang terbaik di dunia, aku kena lah heal lepas ni. Kesian pula dah budak-budak ni. Tadi kalau ulti aku miss, sorry tu. Kepada orang yang melihat ulti aku miss tadi, aku nak buat klarifikasi. Allahu Akbar. Sabar. Tak boleh tu. Bagi dia ni mati tu. Alah, dua orang mati. Ni atas. Banyak atas. Sorry dia kepada semua orang yang melihat video aku ni. Sorry dia kepada semua orang yang melihat video aku ni. Aku tukar title lah video ni jadi video sorry. Kepada semua orang yang melihat video ni, aku kena ganti title ni kepada budak new baru main ML. Ada screenshot. Ada tembak. Aduh weh.
ada kepada semua orang yang melihat video ni, sorry doh gameplay bingai kami ni. Sorry doh gameplay bingai kami ni. Sorry doh gameplay bingai kami ni. Ya, aku kecil lah. Lagi kelihatan roh pula. Tahu ada tu dia pergi kat mana? Dia pergi kat krik lah. Tak tahu lah, tembak ke belakang. Dia tahu ada game belakang ni pula. Tak tahu lah. Okey. Mata dia aku lagi. Ini. Memang aku. Sumpah aku dah tembak dah. Aku tak boleh yon lah. Aduh oi. Weh, backup tak ada tu. Weh, baik tu. Aduh, apa benda tu? MM ni main? MM tak ada damage tu. Ini. Okey, kepada semua orang tolong cari nama Yen. Nama Yen ni sebab KDA dia sangat tidak memuaskan untuk MM. Contohilah match kita ni 716. Jangan contohi Yen ni. Contohilah Mystic Warrior. Okay, korang, next video suggest nak buat konten apa pula. Semua konten terbuka. Tani, bro. Aku boleh switch off tani, bro. Relax. Itulah nasib ada mid lane. Kita kena berterima kasih kepada mid lane sebab dia tolong finish off mereka. Ada ulti tak? Ada ulti? Ada Ahmad pergi. Ahmad tu blow. No, boom. Korang nampak tak tu? Itulah combo 3 budak. 3 budak botak. 3 budak hitam. Lain tepi longkang. Okey. Tolong contohi kita punya MM pula. Contohi MM kita pula. Okey, aku ada ulti. Mancing banyak. Sakit. Mancing banyak. Wah, berani main lompat ah. Aku screenshot 15. 15. Ni. YouTube kalau terdengar tu sorry tu YouTube. Entah tu. Dia ulti. Okey. Apa? Misita tak ada ulti dah. Tolong. Aduh. Babi ramai ah. Woi. Aduh. Aduh, sorry doh guys, aku jadi Kumar. Sorry doh. Tembaklah MM dia tu. Wih. Babi keren tu. Minyak. Bagi dia minyak. Aku ajak. Team ajak dia. Okey, report semua. Report satu team. Report Yen, report Mystic Warrior, report Tulik Enokoso, report Kasturi. Jangan report Aizusuke sebab aku padu. Sebab aku padu. Okey, kita menang. Okey, bye-bye. Okey. Ini part 1 untuk day kedua. Tunggu part kedua esok. Jumpa lagi, bye-bye.